3 biji jagung. Zu nak buat bubur jagung. Mula-mula buang kulit jagung, basuh bersih-bersih, kemudian potong isi jagung menggunakan pisau tajam. Rebus isi jagung dengan air secukupnya. Masukkan sagu biji halus ni. Sebelum tu kena basuh bersih-bersih dahulu. Kalau tak nak letak pun boleh, tapi Zu suka kalau bubur jagung ada biji sagu yang kecil ni. Buka api, masak sehingga mendidih. Jagung empuk, sagu masak. Letak daun pandan. Setelah jagung dan sagu itu masak, Zu letak nisan ataupun gula Melaka. Zu letak 2 keping nisan ataupun gula Melaka ya. Masak hingga mendidih, nisan itu hancur. Masukkan gula 1 sudu, 2, 3 sudu gula, secubit garam. Kemudian masukkan santan kara. Boleh juga guna santan fresh yang pekat tu. Masukkan santan secukupnya. Ini Zu bancuh dengan air ni, yang kemudian tu cair sedikit lah. Kacau. Petua nak buat bubur, kita tak boleh berhenti kacau, mesti kacau sentiasa. Supaya dia tak berketul-ketul ya. Zu buang semula daun pandan ni. Sentiasa kacau ya. Pastikan kuahnya pekat. Kalau cair, tambahkan lagi santan. Masak bubur tidak boleh mendidih seperti gulai tu ya. Bubur jagung dah siap. Jomlah, Zu nak makan dulu. Masukkan sedikit ke dalam mangkuk ini. Alhamdulillah, Zu suka cicah roti. Bismillah. Come eat first. Come. Sedapnya bubur jagung. Ini favourite Zu. Nice. Selamat mencuba ya.